dengan motor second hand Yamaha LC V4. Jom tengok video ni sampai habis. Untuk kondisi kau boleh tengok memang lawa gila. Motor ni dikeluarkan pada tahun 2013. Yang paling penting hanya ada satu owner sahaja. Untuk cc motor ni 135cc, ada single overhead cam, ada juga 12 horsepower. Untuk motor ni ada fuel injection untuk full tank dia 4 liter. Sesuai lah kalau kata korang nak ride jauh ataupun nak buat daily use. Yang paling rare untuk motor LC ni dah tak ada keluaran dah korang. Ada satu biji je dekat kedai. Sesuai untuk daily use atau korang nak bawa awet pusing-pusing kampung. Lelaki dengan perempuan sesuai je nak bawa motor ni. Untuk tayar pula 80% masih lagi boleh guna. Untuk mileage dia pula rendah juga. Jom kita dengar bunyi enjin dia. Ngam ke? Tak ngam. So, kalau korang nak beli motor ni hanya boleh beli tunai sahaja. Berminat boleh tekan Airpliner sekarang. Ingat, cari brum-brum, cari Ira. Assalamualaikum.